untuk memasuki pilihan raya dan untuk mendapatkan kuasa. Itu tak boleh lari. Parti adalah satu vehicle. Kalau kata sekolah tu adalah untuk tempat belajar, itulah sekolah, ilmu tu. Sekolah bukan ilmu. Takkan sekolah tu ilmu. Ilmu tu diajar dalam sekolah. Begitu juga. Politik, untuk menggerak politik mesti ada parti politik. Dia boleh pergi seorang-seorang secara bebas, tapi tak mungkin dia akan dapat capai dengan cara tu. Jadi ini akhirnya yang faham macam tu, itu akhirnya dia akan menunggak agama. Tetapi kalau dia duduk dalam parti politik, sama ada PAS ke parti lain, dia kata kita gunakan ini sebagai satu vehicle untuk satu perjuangan. Macam kita kata, okey, dalam PAS kita kata kita sebenarnya kita nak memperjuangkan hak-hak kepentingan Islam untuk mengukuhkan perundangan, untuk banyak lagi pindaan-pindaan yang ada dalam perlembagaan perlu dipindah supaya dapat dibaiki, diselaraskan dengan, yalah, selalu hidupkan perlembagaan yang perlu dibuat lagi untuk mengukuh, memperkasakan undang-undang syariat dalam perlembagaan ini. Maka kita gunakan PAS sebagai satu platform. Bagi saya itu tak ada apa. Bagi saya itu okey. Tetapi kalau dia kata kita masuk PAS, akhirnya nak pergi ke akhirat, nak masuk syurga, tu mula tunggang agama. Sebab ini vehicle untuk politik pilihan raya. Macam mana you kata nak politik pilihan raya, akhirnya you bercakap pasal jadi PAS ni masuk syurga. Bahkan ada seorang tok guru PAS hidup mengajar. Saya ada rakaman. Dia kata nanti nak masuk syurga ni, dia tanya nombor ahli PAS ada tak ada? Itu ada rakaman, bukan kata tak ada. Artinya pahaman dia begitu sekali. Nak masuk syurga dia akan tanya nombor ahli.